Neraca kebenaran, diary seorang juru audit. Di tingkat 20 Menara Al-Amin, Hana memulakan harinya. Sebagai seorang juru audit, meja Hana sentiasa dipenuhi dengan timbunan lejar dan penyata-ban. Baginya, setiap angka yang tercatat bukan sekadar nombor, tetapi sebuah amanah yang perlu digalas dengan penuh tanggungjawab. Dunia perakaunan adalah dunia tentang ketepatan, di mana kesilapan kecil boleh membawa impak yang besar kepada ekonomi dan masyarakat. Hana, saya mahu awak kendalikan audit untuk syarikat Teguh Jaya bagi tahun kewangan ini, kata Puan Sarah, rakan kongsi senior di firma itu. Puan Sarah menyerahkan sebuah fail biru yang tebal. Hana tahu ini adalah tugasan yang mencabar kerana syarikat Teguh Jaya merupakan antara pelanggan terbesar mereka. Tanggungjawab ini memerlukan fokus yang tinggi dan ketelitian yang tidak berbelah bahagi. Malam semakin larut, namun Hana masih di pejabat. Dia meneliti setiap transaksi dalam ledger am. Tiba-tiba, matanya tertumpu pada satu catatan yang meragukan. Terdapat pengeluaran tunai yang besar berjumlah RM100,000 yang direkodkan sebagai belanja pelbagai tanpa dokumen sokongan yang lengkap. Hana mengerutkan dahi. Naluri auditnya mengatakan ada sesuatu yang tidak kena. Hana menyedari bahawa sebagai seorang akauntan, dia memegang prinsip accountability. Dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laporan yang bakal ditandatanganinya nanti. Jika dia membiarkan perkara ini, dia bukan sahaja mengkhianati kerjayanya, malah mengkhianati pemegang saham syarikat tersebut. Hana mencatat penemuan itu dengan teliti dalam nota auditnya, bersedia untuk meminta penjelasan lanjut. Keesokan harinya, Encik Razak, pengurus kewangan syarikat Teguh Jaya, datang melawat. Hana menunjukkan keraguan pada akaun belanja pelbagai tersebut. Encik Razak kelihatan tidak selesa. Cik Hana, itu hanya belanja kecil untuk keraian pelanggan. Tidak perlu diperbesarkan. Kita sudah lama bekerjasama, bukan? Kata Encik Razak dengan nada yang cuba memujuk. Encik Razak kemudian merendahkan suaranya. Jika Cik Hana boleh menyesuaikan laporan ini agar nampak bersih, pihak pengurusan kami amat menghargainya. Mungkin ada bonus istimewa untuk pihak audit nanti, bisiknya. Ini adalah ujian integriti yang sebenar bagi Hana. Integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun ketika tiada sesiapa yang melihat dan Hana tahu dia tidak boleh dibeli. Maaf, Encik Razak. Sebagai seorang akauntan, integriti adalah harga diri saya, balas Hana dengan tegas. Saya mempunyai accountability kepada profesion saya dan orang awam. Setiap laporan yang saya keluarkan mestilah mencerminkan gambaran benar dan adil tentang kedudukan kewangan syarikat. Saya tidak akan mengubah fakta untuk kepentingan sesiapa. Hana kemudian membentangkan bukti-bukti lain yang ditemuinya. Kredibiliti Hana sebagai juru audit terselah melalui kemampuannya membuktikan setiap hujah dengan data yang tepat dan sahih. Encik Razak terdiam apabila Hana menunjukkan aliran tunai yang tidak sepadan dengan invoice yang ada. Kredibiliti dibina atas kepakaran dan kejujuran, dan Hana membuktikannya hari itu. Hana melaporkan penemuan tersebut kepada Puan Sarah dan seterusnya kepada lembaga pengarah. Walaupun syarikat Teguh Jaya berisiko kehilangan reputasi, kebenaran tetap ditegakkan. Beberapa minggu kemudian, Tuan Idris, pengarah urusan firma audit itu, memanggil Hana. Hana, keberanian awak menjaga integriti telah menyelamatkan firma kita daripada skandal besar. Awak telah menunjukkan ciri pemimpin yang sebenar. Kini, Hana sering dijemput untuk memberi taklimat kepada juru audit muda. Dia sentiasa menekankan bahawa seorang akauntan bukan sekadar pencatat sejarah kewangan, tetapi pemimpin yang menjaga kestabilan ekonomi melalui accountability, credibility dan integriti. Dengan neraca kebenaran di tangan, Hana terus melangkah dengan bangga dalam profesionnya yang mulia.